Baru buka aku dah buat RM40,000 weh. Tak payah nak sewa-sewa kereta macam korang. Nak sewa sport car sana sini. Profit RM40,000 steady. Hari ni market gila. Hari ni baru raya ketiga. Hari Isnin market baru buka. Aku dah buat RM40,000 weh. Gila betul, aku dah gila. Aku cakap aku dah gila. Sejauh aku tunjuk macam mana aku boleh dapat set up RM40,000 profit ni. Tadi aku dekat open house rumah member aku. Lepas tu aku nampak first day hari ni Isnin aku buka market. Tahu-tahu aku dah ke bawah. Very. So aku dah agak dah. Ini confirm nak ke bawah lagi. Kebetulan aku buka tu ada drop base drop tau. Drop base drop tu ada dalam ebook Golden Boy. Pattern dia sebiji macam dalam ebook tu. Tu selalu salah satu peluang untuk aku entry sell lah. Tapi sebab aku tahu go ni dah rosak and nak ke bawah lagi. So aku entry sell tengah jalan. Entry sell. Sampailah tadi aku dah entry. Aku borak je makan lemang, ketupat, rendang semua. Tahu-tahu dah 1,700 pip kau tahu tak. Terus close all. Aku baru deposit RM10,000. Aku flip profit RM10,000. Salah satu confirmation dalam group Duit Raya Golden Boy, dia bagi saya tak sell juga. Memang ngam lah. Aku jumpa setup macam dalam ibu tu. Lepas tu tambah pula confirmation saya tak sell dalam group Duit Raya tu. Sebab tu aku boleh dapat sell tengah jalan tadi. Setup extra dekat group Rumah Biru, group Duit Raya pun semua. Tu semua korang boleh tekan link kat bio aku. Tekan titik point browser. RM40,000 lah apalah. Tapi still pergi open house bawa kereta legend je. Nampak kelisa. Tak payah nak sewa-sewa kereta macam korang. Nak sewa sport car sana sini. Profit RM40,000 steady je buat bisnes. Kita pergi next open house. Rumah member-member aku semua.